Sawadika, hari ni kita buat lemang tipu-tipu. Lemang tak ada, lemang tanpa buluh. Kita guna beras pulut susu supaya dia lembut lah. Kalau bukan beras pulut susu tu dia tak lembut, tak sedap ya. Okey, saya guna 4 cawan beras pulut. Cuci sehingga bersih. Cuci sampai air dia agak jenis lah. Cuci beberapa kali pun tak apa. Bagi dia bersih, toskan, masukkan ke dalam loyang. Saya guna 2 loyang. Masukkan 3 cawan santan. Saya guna santan pekat peran sendiri ya. Santan kena pekat lah, baru dia lemak sedap. Masukkan garam secukup rasa. Boleh bubuh gula ya, tapi saya tak suka bubuh gula. Kemudian kacau-kacau. Boleh rasa ya, kalau tak cukup garam boleh tambah. Masukkan santan ke dalam pulut. Yang ni tak tenggelam pulut, jadi saya tambah lagi sedikit santan bagi tenggelam pulut ya. Masuk daun pandan. Kukus selama setengah jam. Okey, sambil tu kita layur daun pisang, bersihkan. Selepas setengah jam, kita balikkan pulut. Cek tengok dah masak ke belum. Kukus lagi selama 5 minit. Okey, pulut kita dah masak. Kita bungkus. Ini saya pakai alat bungkus sushi. Kalau tak ada boleh guna gelas ya. Masukkan plastik dalam tu. Lepas tu masukkan pulut, tekan-tekan, keluarkan. Lepas tu bungkus dengan daun pisang. Kena tarik bagi padat ya. Bagi padat macam lemang lah. Bila kita potong nanti dia akan jadi macam lemang lah. Sematkan di hujung. Tekan bagi padat. Macam ni. Sematkan. Lipat macam ni. Bagi jadi 3 segi ya. Lepas tu kita sematkan. Belah ni pun kita semat lain. Bagi dia jadi 3 segi ya. Tekan sikit bagi padat. Bagi nampak kemas ya. Lepas tu kita potongkan lidi tu. Okey, dah siap kita bakar. Kita buat macam pulut panggang lah. Pakai kuali saja. Kalau pakai arang lagi bagus ya. Lagi wangi. Tapi hari ni hujan, saya tak boleh nak buat kat luar. Balik-balikkan bagi dia garing sekata. Kita buat macam ni, kita boleh makan lemang panas-panas ya. Kalau kita nak hidang esok, esok kita panaskan dululah. Sama tak? Sama macam lemang buluh tak? Raya nanti bolehlah buat lemang.